korang pakai AI tapi korang masih lagi confused apa benda lagi yang keluar ni. Dah ChatGPT ada, Gemini ada, tapi masih lagi bagi jawapan yang sangat-sangat tidak puas hati korang. Jadi hari ni saya nak ajar berkenaan cara menggunakan cloud anthropic, which mean bagi saya personally lebih better daripada Gemini dan lebih better daripada ChatGPT. Jadi hari ni saya nak tunjukkan pada anda apakah benda itu cloud anthropic dan apa itu AI yang sebenar, supaya korang tak habis-habis lah buat video dan korang stop buat video dan juga create yang satu benda original, iaitu daripada anda sendiri. Okay, hari ni saya nak ajar cara mudah untuk guna cloud AI. Okay, bagi saya cloud AI ni adalah salah satu aplikasi di mana ia memberikan kemudahan yang sangat banyak. Okay, dalam video ni akan ada penerangan untuk kegunaan dan juga pengetahuan asas berkenaan dengan cloud AI. Sebelum kita pecah-pecahkan lagi dalam episod, dan jangan lupa untuk save playlist. Nama saya Tuan Abah. Selamat datang ke dunia konten dan juga dunia personal branding dengan bantuan AI. Untuk penerangan hari ini, kita macam lebihkan kepada untuk pengguna-pengguna ChatGPT dan juga Gemini yang dah bosan dan nak cuba untuk penggunaan AI yang baru. So, dia akan bermula dengan jatuh cinta dengan ChatGPT, lepas tu kepada Gemini dan seterusnya, dan terakhir sekali kepada cloud AI lah dekat situ. So, jom saya explain satu persatu. Okey, seperti yang korang tahu, kita semua dah guna AI dan macam-macam AI yang telah kita gunakan dan telah kita fahami. Dan mungkin korang tak perasan apa kekurangan kepada ChatGPT dan juga Gemini. Kalau kita lihat dekat sini, apa benda yang kau boleh tengok adalah pertama sekali jawapannya adalah terlalu pendek. Kadang-kadang bila kita request jawapan tersebut dan jawapan tersebut memang agak pendek dan juga superficial, macam generic sangat kan. Kalau contohnya ChatGPT kadang-kadang dia bagi jenis bullet point je dan dia tak elaborate panjang-panjang. Dan dalam masa sama Gemini pun ada masanya kalau kita tak spesifikkan kehendak kita nak tu, dia akan betul-betul bagi dalam bentuk point ataupun bagi dalam karangan yang sangat panjang. So itu masalahnya. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok ni kadang-kadang chatbot ni dia lupa dengan konteks lepas beberapa mesej. Kalau ChatGPT, kalau kita tengok ChatGPT, ada masa ChatGPT ni dia ada memori. Untuk pelanggan percuma dia ada memori, tapi kalau anda selalu sangat guna, dia terlupa dah anda, siapakah diri anda, apakah kehendak anda. Walaupun dia ada custom instruction lah. Kalau dalam Gemini pula, dia kalau kita buka new chat, dia akan terlupa benda apa ni pada chat yang lain. So dia susah nak faham konsep, melainkan dia memang ada lah custom instruction tu, tapi dia biasanya dia terbatas sikit. Ya, seterusnya dia kadang-kadang terlalu banyak safety reviews yang tak perlu. Contohnya kita tanya soalan akademik pun tiba-tiba je kita kena marah. Tiba-tiba lah kita kena marah pula dah nekot berkenaan dengan soalan yang kita tanya tu. So itu masalah juga tu. Okey, ini adalah pengalaman saya. Yang terakhirnya adalah kod yang diberikan tu ada banyak bug. So bila saya test, kena 2-3 kali bug juga. Kadang-kadang kita nak betulkan, biasanya saya buat sales page, landing page kan. Ada masa bila tak betul kat belah sini, kita nak betulkan yang belah A, tiba-tiba belah B pula yang terkacau. A dah betul, B tak betul. Kan? So apabila yang belah B pula, bila kita betulkan belah B, belah A pula problem. Sudah macam mana tu. Dan ini yang betul-betul mengganggu kita lah sebenarnya, bila kita menggunakan dalam amount yang banyak. Okay, jadinya itu yang korang boleh fikir balik kalau korang guna ChatGPT ataupun Gemini. Seterusnya kalau kita tengok, mari kita mengenali cloud. Selepas ni saya akan tunjuk apa beza dan juga interface cloud yang korang boleh gunakan. Okey, pertama sekali kita kena tahu bahawa dia AI assistant cloud ni, dia dicipta untuk lebih nampak real dan juga bahasa at least nampak real, tak ada macam generic ataupun jawapan-jawapan yang seperti biasa dikeluarkan oleh ChatGPT ataupun Gemini. Dan ia lebih jujur dan ia lebih berguna hanya bukan sekadar untuk menjawab soalan sahaja. Okay, ada 3 perkara terbaiknya. Pertama sekali, dia adalah sangat cerdas, dan ketika saya buat slide ini dan juga ketika saya present ni, ni cloud yang terbaik adalah 3.7 Sonnet Opus, antara model terbaik di dunia dan reasoning yang bagus lah. Dan cuma kalau currently pada tarikh saya upload ini, ia adalah 4.6. Dia Sonnet 4.6 ataupun Opus 4.6 lah, reasoning dan analisis yang terbaik.
Okey, jika korang boleh upload kontak yang sangat panjang, in case kalau korang menaik dekat chat tu, dia boleh proses hingga 200,000 token, iaitu bersamaan dengan 500 halaman buku lah. Okey, seterusnya seperti yang anda pengguna-pengguna ni cloud, even saya dulu adalah pengguna ChatGPT, lepas tu saya guna pula Gemini, dan sekarang saya guna Cloud AI. Ternyata Cloud AI ni lebih nampak manusiawi dari segi penulisan berbanding dengan ChatGPT ataupun dengan Gemini. Okay, saya akan explain kenapa dia lebih nampak manusiawi. Okay, seterusnya kalau kita tengok dekat sini, okay, siapa Anthropic dan kenapa ni cloud ni berbeza? Pada asasnya kalau kita tengok sebenarnya Cloud AI ni dicipta ataupun diasaskan oleh bekas pekerja OpenAI, iaitu Dario dan Daniel Amode. Diorang dua ni adalah ex Vice President VP OpenAI dan keluar dan fokus untuk AI safety pada 2021. Yang keduanya dia guna kaedah unik untuk train cloud supaya jadi lebih menolong dan tidak dan harmless dan juga jujur. Dan bukan sekadar dia hanya menurut arahan. Kalau kata dia salah, dia still akan cakap salah lah. Seterusnya kalau untuk AI safety, untuk first company lah, mission ensure AI development benefit humanity dan bukan sekadar kejar profit. Dia nak bagi tu tahu bahawa dia still bagi kita punya faedah jika nak menggunakan Anthropic ataupun cloud ni. Jom kita tengok perbezaan. Okay, kalau kita tengok dekat sini adalah cloud, dia boleh hasilkan contact window sebanyak 200k token, ChatGPT 128k token. Dan juga Gemini, kalau kita pakai untuk Gemini 1.5, which mean dia agak ke belakang sikit, dia 1 million token. Daripada segi kualiti penulisan, memang cloud mendahului dengan sangat-sangat bagus, which mean 5 star. Untuk ChatGPT dia 4 daripada 5 star, dan juga kalau Gemini yang biasa punya tu adalah 3 star. Dari segi coding memang ternyata sangat kuat lah. Dan juga ChatGPT kuat dan Gemini agak sederhana sikit. Untuk analisis dokumen, kita ada yang terbaik di cloud, dan juga ChatGPT bagus, dan juga Gemini okey-okey je. Untuk image generation, masalahnya di cloud ni dia tak ada. Untuk generate image tu dia memang tak ada lah. Tetapi ChatGPT dan juga Gemini dia ada image generation, which mean DALL-E untuk ChatGPT, dan juga Gemini ada di image gen 3. Web search real time dia ada untuk pelanggan pro, dan untuk ChatGPT dan juga Gemini still ada juga. Untuk free tier dia ada yang percuma. Untuk ChatGPT maksudnya anda boleh pakai yang di cloud ni, anda boleh pakai yang pro punya, tapi kalau untuk free tier anda dapat juga, tapi cuma berbeza token lah. Dan juga untuk ChatGPT dia bagi 4O, dan juga Gemini dia bagi percuma lah. Untuk kelajuan dan transparansi, yes, cloud adalah yang terbaik untuk penggunaan AI. Okey, seterusnya anda boleh baca dekat skrin untuk penggunaan Cloud AI, macam mana nak guna. Anda boleh screenshot. Okey, apabila selepas anda mendaftar cloud, anda akan nampak ini adalah cloud. Dan dia hampir sama seperti ChatGPT dan juga seperti mana Gemini. Mari saya explain satu-satu. So, bila anda buka ni, anda boleh pilih sama ada anda nak ni plan apa. Dia ada plan untuk free ada, dia ada plan untuk pro, dan dia ada ni plan untuk max lah. Untuk pengetahuan anda, kalau kita pakai free pun dah kira okey, sebab anda boleh chat dekat web, anda boleh chat dekat telefon mudah alih anda, Android dan juga iPhone, dan juga dekat anda punya PC. Dan anda walaupun dia free, anda boleh generate code and visualize data, anda boleh tulis dan edit ataupun membuat konten media sosial, apa-apa konten lah. Dan anda juga boleh analyze text dan images dan ability, dan dia ada juga ability untuk nak search apa-apa maklumat di internet. Serta dia boleh menggunakan untuk desktop extension cloud. Contohnya kalau anda nak minta dia pergi meronda di internet, yes, dia boleh menggunakan cloud punya extension dekat desktop. Dan dia boleh connect dengan Google Workspace Services. Dia boleh integrate dengan any contact tool connector, dengan remote MCP, extended thinking dan juga complex word. Ini yang pakai di
free. Kalau di Pro Plan, kalau anda tengok dia dibilkan sebanyak 20 USD sebulan ataupun bersamaan dengan RM99 bergantung kepada kita punya kadar pertukaran wang kita. Okey. So, jadi dengan apa yang anda bayar ni, anda akan dapat di Pro Plan semua yang free anda dapat, dan anda juga akan dapat penggunaannya lebih. Anda dapat untuk access cloud code, co-work, unlimited project. Anda boleh buka macam-macam projek dekat situ. Anda nak filekan apa semua projek-projek anda. Lepas tu anda boleh access dengan untuk dia research di deep internet. Dan dia ada memory across conversation. Maksudnya walaupun anda tulis dekat chat A, kalau sampai chat D ataupun E pun dia masih ingat apa benda yang kita buat atau cakap dekat chat A. Seterusnya dia ada cloud model. Dia ada lebih banyak cloud model. Kalau kat sini korang akan dapat Sonnet 4.6. Kalau korang pakai yang Pro ni, korang akan boleh access Haiku 4.5 dan juga Opus 4.6, which mean the better version model yang lebih bagus lah. Lepas tu dia ada cloud in Excel, dia boleh access Excel dan juga dia boleh access Chrome. Dan untuk bagi Max ni, apa bendanya semua ni, dan anda diminta dibayar hingga 100 USD bersamaan, kalau tak salah saya dalam 400 ke 600 ringgit, kata salah saya. Dan semua akan dapat. Dan kita boleh pilih sama ada kita nak 5 kali ke atau 20 kali usage daripada Pro. Higher output limit for all the tasks. Dan output limit ni dia besar sikit. Dia limits dia tu lebih besar. Dan early access dia adalah kepada apa-apa cloud feature yang terbaru. Yes, anda yang pengguna Max ni akan dapat early access lah untuk korang check. Dan juga priority access ni untuk priority access kalau anda guna ketika tengah busy ataupun trafik di US tu sedang bergerak, ramai tengah busy. Dan cloud, dan dia ada juga satu lagi cloud in PowerPoint. Tu basically dia punya plan menggunakan cloud AI. Okay, setelah anda dah tengok, dan mari kita tengok ini adalah anda punya interface ataupun anda punya yang anda nampak sekarang ni lah. So dia macam chat, anda boleh chat dekat sini. Dan kalau anda nak attach apa-apa, dia ada untuk add files or photos, dia ada untuk hanya sekadar take screenshot pun ada. Dia ada project kalau in case kalau korang pakai Pro tu. Dan saya menggunakan account Pro, so kalau saya nak add dekat project pun boleh. Dan anda yang menggunakan free pun boleh juga add kat project. Cumanya mungkin dia ada limit sikit project dia tu. Dan dia ada skill. Skills ni nanti saya akan share pada anda apa itu skill. Seterusnya add connectors. Dia ada connectors. Connectors tu yang ini kita boleh tengok. Ni connector sebentar je lagi. Seterusnya ada web search, dan juga dia ada style penulisan, ada normal ke, learning ke, concise ke, explanatory ke, ataupun lebih formal. Yes, dia ada terus dekat sini berbanding dengan ChatGPT ataupun dengan Gemini. Okey. Seterusnya connectors tu bermaksud kita boleh connect kita punya tool yang biasa kita gunakan. Contohnya macam Black Scout, Cloudflare, Figma, Guru dan juga Notion. Tapi kalau biasa orang biasa-biasa ni dia biasa guna apa? Dia biasanya guna macam Google punya service. Google punya service dia ada Google Drive, ada Google Calendar, dia boleh access Google Calendar, dia boleh access juga untuk Google Chrome. Yes. Dan juga dia ada Windsor, dan dia ada pelbagai lah dekat situ yang kita boleh gunakan. Itu basically connectors, dan anda boleh connect. Maksudnya anda boleh connect ni contoh lah. Kalau anda dah tulis kan, kalau biasa kalau kita normal, apabila kita dapat je jawapan daripada cloud, kita akan copy sendiri dan kita akan masuk sendiri kat dalam Google Worksheet kita ataupun Google Sheet kita ataupun Google Drive kita. Kita copy masuk dalam Google Drive. Tapi bila anda add dengan connectors ni, dia akan automatic je akan tolong copy dan tulis terus masuk ke dalam anda punya Google Drive. So basically ini adalah itulah. Dan kalau kita nampak kat sini, ini adalah bahagian voice mode. Kalau korang malas sangat nak menaik, korang boleh bercakap sahaja. Lepas tu minta dia untuk explainkan, dan minta dia untuk menulis. Dia sama je seperti anda menaik. Okay, yang di sebelah ni adalah Sonnet. Ni adalah dia punya cloud dia punya model dia. So model dia kalau nak ikut ada 3 model yang memang utama. Kalau korang pakai yang free, seperti saya tunjuk free ni, korang akan dapat
haiku untuk fastest for quick answer. Seterusnya adalah sonnet, most efficient everyday task. So sepanjang saya pakai cloud ni, saya akan banyak guna sonnet 4.6 berbanding dengan haiku 4.5. Kenapa? Sebab haiku ni adalah jawapan yang cepat. Contohnya kita nak tanya, berapakah jarak matahari dengan Kuala Lumpur? Berapakah jarak siapakah Perdana Menteri Venezuela? Siapakah Presiden US ketika tahun 1989? So kita nak basically fakta yang cepat. So apabila dia fakta yang cepat, dia akan bagi maklumat yang cepat. Cuma kekurangannya adalah mungkin ayat dia tu berterabur, mungkin ayat dia tidak berapa sedap lah, tak seberapa sesuai untuk dijadikan konten sebab ayat dia terlalu laju lah. Berbanding kalau anda guna sonnet 4.6 ni, dia adalah model sederhana di mana dia, kalau korang nak buat task apa-apa untuk tiap-tiap hari, yes, dia sangat-sangat sesuai untuk menggunakan sonnet 4.6. Okey, seterusnya kalau korang tengok dekat tepi ni, ini apa? Ini button new chat lah. Sama seperti ni, anda boleh tulis apa-apa prompt yang juga anda rasa sesuai kan. Tapi kalau anda nak tulis prompt yang paling mudahnya adalah kalau korang tengok dekat sini, untuk nak menulis prompt, korang tak boleh tulis macam ni. Tolong buat essay, dia perlukan banyak maklumat. Sebab prompt tidak spesifik dan kalau kena tanya balik dan juga buang masa dan juga buang anda punya token dekat situ. Berbanding dengan cara berkesan seperti ini, korang tanya dengan lengkap dan juga dengan betul supaya dapat menghasilkan jawapan yang lebih tepat. So dekat chat ni pun sama, anda boleh tanya, anda boleh copy paste, anda boleh paste, anda boleh buat apa-apa dan letakkan maklumat apa-apa untuk dia proses, dan selepas itu dia akan hasilkan. Dan biasa kan menggunakan sonnet 4.6 untuk kerja-kerja penulisan, ataupun kalau pakai haiku saja kalau untuk nak dapat jawapan. Okey. Seterusnya dari bawah ni adalah search. Korang boleh search apa-apa conversation yang telah ada. So kita nampak dekat sini ada bermacam-macam search. Kalau contohlah kita punya terlalu panjang sangat kita punya conversation dan kita tak pasti, dan kita renamekan conversation kita tu, dan lepas tu kita nak cari balik. Kalau kita tengok kat list mungkin agak susah lah. So jadinya kita tekan button search je dekat situ dan kita search berdasarkan keyword yang kita save dahulu. Seterusnya dia ada customize. Customize ni adalah tempat di mana anda menggunakan gabungan-gabungan prompt. Jom kita cerita. Okay, tadi saya dah cerita pasal connectors lah tadi. Saya dah cerita pasal connectors kan. Macam mana kita connectkan dekat sini. Cara nak connectnya, korang tekan tambah, korang browser all connectors, lepas tu korang pilih dan juga connect. Nanti dia akan minta korang untuk login dan juga sahkan everything apa semua tu. Lepas tu baru dah akan timbul dekat sini. So apa-apa yang korang tulis dan korang nak dia simpan kat dalam internet, simpan kat dalam Google Drive, yes, dengan menggunakan connectors ni dia akan tolong bantu untuk simpan. Okay, itu adalah connectors. Seterusnya adalah skill. Skill ni adalah salah satu bahasa yang paling mudahnya. Skill ni adalah salah satu benda yang melibatkan prompt. Sebab okay, kalau biasanya kalau kita tulis dekat ChatGPT atau Gemini, biasanya kita akan tulis dalam 2 atau 3 baris macam tu, standard. Itu biasa. Tetapi apabila kita tulis detail, mesti kita nak setiap kali nak copy paste. Jadinya segala benda yang kita tulis sebagai prompt tu kita boleh save untuk kita nak gunakan selepas ni. Contohnya kalau macam skill creator ni lah. Skill creator ni adalah penghasilannya adalah daripada siapa? Daripada Anthropics ni. Dia bagi model, dan skill ni maksudnya anda boleh pastekan korang punya prompt dekat dalam ini dengan cara korang tekan tambah sini, korang create skill, dan korang boleh gunakan ketiga-tiga option. Yang pertama sekali adalah option create with cloud. Maksudnya korang berproses dengan cloud. Nanti cloud tanya soalan, dah respon. Tanya soalan, dah respon. Lepas tu last sekali dia akan jadikan skill. Yang keduanya adalah korang tulis skill mengikut instruction. Contohnya kalau korang ni sini nampak dia ada nama skill, dia ada description apa benda yang skill tu buat. Yang seterusnya instruction. Instruction ni terpulang pada anda, letak sepanjang-panjang mungkin lah. So kalau kita tengok dekat sini pun untuk dia punya basic prompt, kalau tengok kalau kita biasa tulis dalam 2 atau 3 baris, tapi kalau anda menggunakan skill ni, kalau paling ni pun dia guna sampai 485 baris dekat situ. So bayangkanlah kalau prompt korang terlalu banyak, dan yes, dia akan hasilkan jawapan yang sangat detail. Okey, seterusnya anda boleh pergi kepada ruangan chat yang juga anda boleh tengok lah. Anda punya ruangan chat, cara nak bukanya korang tekan ni sidebar ni, korang nampak lah benda apa, benda yang korang chat. Dan kadang-kadang bila kita tunjuk, kita nak hide lah. Kadang-kadang kita tak nak benda dia tahu. Mungkin korang tanya soalan-soalan peribadi dekat cloud, so korang tak nak orang lain tahu, so anda boleh hilangkan. Seterusnya dia ada untuk artifact lah. Artifact ni adalah salah satu skill ataupun benda yang telah dicipta oleh orang lain. Contohnya dia buat loan calculator, dia buat macam-macam dekat sini. Macam ni QR code generator, everything dia dah sediakan dekat situ. Cuma anda nak gunakan sahaja. Dan
anda boleh gunakan secara okey lah. Seterusnya adalah decode dan juga untuk upgrade dekat sini. Okey, ni adalah basically berkenaan dengan cloud AI. So kalau anda rasa untuk korang nak tulis untuk prompt, dia dah bagi untuk formula prompt. Prompt ni boleh digunakan di mana-mana sahaja. Kalau korang pernah menggunakan untuk ChatGPT ataupun di Gemini, yes, anda boleh gunakan benda perkara yang sama juga dan korang boleh letak dekat situ. Dia ada role, dia ada konteks, task dan juga format lah, benda-benda yang biasa untuk korang tulis. Ni adalah contoh dan korang boleh screenshot sekarang. Cuma saya bagi piece. Tu korang screenshot. Okay, 3, 2, 1. Tak gambar pun tak apa. Okay. So, selepas korang menulis prompt yang power, korang boleh tengok untuk token dia sebanyak 200,000. Kan? Seperti yang saya cerita tadi, dia boleh upload PDF, ada Excel boleh, gambar boleh, dalam bentuk codes file boleh, words boleh, markdown pun boleh, dan dia boleh upload pelbagai lagi dekat situ. Projek pula korang boleh susun dengan untuk projek konteks, boleh custom instruction, multiple threads, projek thesis, kerja office, side project, semua korang boleh letak dekat dalam korang punya cloud tu. Lepas tu dia ada artifact yang saya beritahu. Artifact ni adalah output live dan interaktif lah. Maksudnya kalau korang nak tengok untuk HTML atau website live preview boleh. Kalau korang nak buat untuk UI component boleh. Cloud boleh terus render dan boleh lihat hasilnya sebelum korang boleh copy kod dia. Lepas tu korang boleh letak untuk visualisasi data SVG, iaitu dengan chart, diagram, infografik dan semua akan render tanpa tools lain. Dan juga korang boleh baca untuk markdown dokumen seperti report, proposal, essay dan output dalam format yang cantik, dan juga korang boleh download. Dan ini adalah contoh kod yang digunakan, kan, seperti dalam ini. Okey, seterusnya juga anda boleh tengok juga dekat sini. Okey, cloud boleh sebenarnya apa je yang dia boleh bantu. Pertama, untuk penulisan, editing, coding dan debug, analisis data, brainstorming, research and summarize, terjemahan dalam pelbagai bahasa, pembelajaran untuk explain konsep-konsep yang korang sampai sekarang tak faham. Contohnya kalau ada anak yang tak faham berkenaan dengan AdMed, boleh tanya dia punya ni dan insya-Allah dia boleh jawab. Seterusnya untuk media sosial, korang boleh guna juga dekat sini. Seterusnya korang boleh pilih yang model yang mana satu yang bagus. Model yang paling bagus adalah model Cloud Opus yang paling cerdas. Cumanya ada benda yang saya akan reveal di akhir nanti, bahawa korang kena guna dengan bijak mana yang korang nak pakai, sama ada Haiku, Sonnet ataupun Opus. Seperti saya explain tadi, Haiku adalah model yang paling terbaik dan juga dia free tier dan juga API yang paling murah lah. So kalau korang tanya soalan berapakah jauh antara matahari ke Kelantan ke, korang boleh tanya dan dia insya-Allah boleh jawab dengan cepat, sebab kita nak maklumat dan fakta, kita tak nak ayat-ayat berbunga. Tapi kalau korang tanya Sonnet berapakah jauh daripada matahari ke Kelantan, mungkin dia akan jawab, ambil masa sikit untuk jawab, tetapi masa tu sangat kejap dan dia akan jawab detail berdasarkan output yang awak minta. Contohnya minta keluar dalam bentuk chart ataupun dalam bentuk apa, yes, dia akan betul boleh tolong bantulah. Okey, seterusnya kalau anda menggunakan Cloud Opus, dia ada multi model yang paling bijak lah. Cumanya dia mudah untuk flop. Maksud saya flop dari segi usage limit dia. Tak apa, saya akan cerita sebentar lagi. Apa kekurangan cloud sebenarnya? Kekurangan, setelah saya banyak cerita puji-pujian terhadap cloud ni, dia mesti ada kekurangan sebab dia dicipta oleh manusia. Okey, sebelum kita pergi kepada kekurangan tu, kita baca dulu 10 tip untuk menjadi power user cloud. Korang kena gunakan thinking step by step. Minta cloud bertanya balik dan gunakan format markdown. Beritahu cloud kalau ada salah, gunakan desktop app. Setkan tone dan persona literate dan jangan accept first output. Gunakan project dan consistency. Activate extended thinking dan juga share and export conversation. So korang boleh screenshot dulu sambil tengok muka saya. Okey, cantik. Seterusnya, kalau anda dah pergi dekat situ, seterusnya kita boleh tengok pula apa maksud saya perkara yang tak best menggunakan cloud. Okey, ni antara benda yang tak best bila anda guna cloud. Dia ada usage limit. Nampak ni, dia ada current session untuk usage limit dan juga ada weekly limit. Okey, dalam masa yang sama anda boleh tengok kalau anda guna sekali anda menghantar message, dia akan naik limit dekat sini. So dia akan activatekan 5 jam session. Kalau contohlah anda guna sampai 100%,
dan juga tak habis 5 jam lagi. Kalau contohlah guna 1% dalam masa 1 jam, so saya kena tunggu lagi 4 jam untuk dia reset untuk saya boleh guna. Dan kalau anda nak guna urgent, anda kena turn on kan extra usage ini. So barulah anda boleh guna ketika limit dah hit. So jadinya anda boleh tengok bila current session ni dah penuh. So sama juga kalau macam weekly limit ni. Kalau anda guna contohnya 100% untuk weekly limit. Kalau contohlah weekly limit saya, dia akan update setiap hari Ahad macam tu. Pukul 12 tengah hari dia akan limit kat situ. Contohlah hari Ahad saya punya limit reset, tapi hari Jumaat dah habis dah. Hari Jumaat tu tiba-tiba dah habis. So bila Jumaat dah habis, saya kena tunggu 2 hari lah untuk dia full, ataupun saya kena guna extra usage dekat situ. So boleh lah saya boleh pakai. Kalau tak boleh pakai dan tak berfungsi. Jadinya tips untuk anda menggunakan limit ni simple saja. Pastikan kalau contoh anda nak buat kerja dalam pukul 12 tengah hari, anda tahu 12 tengah hari anda akan gunakan heavy usage. So pukul 8 pagi tu korang kena hantar satu message untuk diaktifkan 5 jam. So nanti bila pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1 macam tu kan, pukul 1 dia akan reset 5 jam. So pukul 12 anda dah boleh guna dah untuk habiskan limit dia. Itu yang paling bijak lah guna. Kalau korang awal-awal korang dah activate, lepas tu korang nak habiskan sampai 5 jam, tiba-tiba 1 jam je korang dah habis dah, so korang tunggu 4 jam, so kena menunggulah. Betternya korang buat ketika di akhir-akhir masa, contohnya pada pukul, kalau macam anda nak buat kerja pukul 12, anda nak mula kerja, so pagi-pagi tu anda on lah untuk nak aktifkan dulu sesi dia 5 jam. Itu je perkara yang tak best. So kalau macam korang nak dapat session yang macam ni, sebab korang boleh dapat untuk token macam ni lah. So kalau korang baca dekat untuk session 5 jam kat sini, kalau korang tengok untuk sesi 5 jam dekat sini dia bagi 1.5 juta token untuk respon sepanjang masa 5 jam. Ini untuk saya yang pro plan lah. Dan dekat sini juga korang boleh akses dekat sini untuk weekly juga. Korang boleh dapat sehingga 15 juta token untuk 1 minggu. Kalau 1 minggu tu korang pakai banyak 15 juta token, maka 15 juta token lah korang akan habiskan. Tak cukup token, korang terpaksa lah beli dekat extra usage ni. Sama ada korang beli dengan harga minima 5 USD bersamaan dengan RM19, ataupun korang boleh beli 20 USD bersamaan dengan RM99 untuk korang nak gunakan yang ini. Okay, so harapnya korang faham dekat situ. Jadinya kalau korang dah betul-betul bersedia untuk menggunakan Cloud AI, korang boleh guna saja Cloud AI dan dia boleh pergi dekat Chrome, dekat mana, dan ada mobile apps dia di iOS, di Android pun ada, dan juga di desktop apps, sama ada korang pakai MacBook ataupun di Windows pun korang boleh pakai. Dan kalau tanya saya di manakah tempat yang paling sesuai untuk pakai, kalau saya sendiri, saya akan banyakkan guna di MacBook atau juga di Windows. Okey, itu saja penerangan saya berkenaan dengan penggunaan cloud ni pada hari ini untuk asas. Nantikan untuk video-video yang seterusnya, dan save, jangan lupa untuk save playlist ni, dan jangan lupa kita akan kembali lagi selepas ini dengan video yang lebih menarik berkenaan dengan Cloud AI. Sekian, terima kasih.